Bukan mudah, tuan-tuan. Dan inilah di antara perjuangan yang kita ingin suarakan. Ketidakadilan, ketidakseimbangan di antara kerajaan, di antara negeri-negeri di persekutuan dengan kita di negeri Sabah. Laungan ini bukannya baru. Laungan ini sudah lama. Tetapi kadang-kadang situasi tidak memungkinkan untuk para pemimpin-pemimpin kita dahulu berjaya untuk menuntutnya. Kenapa? Sebab situasi tidak mengizinkan kita. Nah, kenapa hari ini memandangkan pilihan raya negeri sudah semakin hampir? Kenapa situasi ini nih orang bilang, orang putih cakap perfect storm? Kenapa keadaan itu sudah sesuai untuk kita? Kenapa hari ini laungan parti tempatan sudah semakin kuat kedengaran? Jawabannya karena dinamik politik sudah berubah. Ini yang rakyat Sabah mesti mau paham. Bukan kita benci orang-orang di Semenanjung, tidak. Tetapi keadaan itu meletakkan diri kita pada situasi di mana kita perlu meletakkan kepentingan Sabah sebagai keutamaan. Karena kita ingin memilih kerajaan di peringkat negeri. Contoh ada, bila kita bercerita ini, kita tidak hanya melakukan karena iyalah biasalah ada tuh kau cakap sekarang tidak, tapi saya cerita ini berdasarkan fakta. Ada contoh yang jelas. Hari ini kita tengok di Sarawak. Sarawak hari ini, tuan-tuan, berapa ramai di sini yang tahu bahwa kerajaan di peringkat negeri Sarawak bekerja sama dengan kerajaan persekutuan dalam konteks penubuhan kerajaan persekutuan. Maksudnya kerajaan Sarawak dengan persekutuan sama-sama. Tapi berapa ramai yang tahu di sini, di negeri Sarawak, Pakatan Harapan itu pembangkang. Mereka tidak terima. Kenapa? Mereka cakap sebab ini negeri Sarawak, kami kena meletakkan kepentingan negeri Sarawak sebagai keutamaan. Dan hari ini, memandangkan situasi politik Malaysia sudah berubah, maka kami mengutamakan parti tempatan sebagai tampuk pemerintah di negeri Sarawak ini. Inilah pemikiran yang kita mau orang Sabah paham. Sama juga sebagaimana warisan hari ini. Warisan sebahagian daripada kerajaan persekutuan. Tapi kita jelas, dalam konteks negeri Sabah, kita maklumkan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dalam mesyuarat kerajaan perpaduan, warisan ini bukan main belakang, tidak. Kita ini main depan-depan, tak main belakang-belakang ini. Dalam mesyuarat kerajaan perpaduan, saya mau bagi tahu dengan kamu di sini. Yang berhormat Datuk Seri Shafie jelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dijelaskan kepada yang berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi. Dalam mesyuarat, kita bagi tahu kita tidak masalah untuk membentuk kerajaan persekutuan bersama. Kerana itu yang diminta oleh Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong dulu. Dalam konteks komitmen kita daripada awal, warisan adalah parti yang konsisten ingin melihat Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Bukti dia waktu Tan Sri Bayudin menjadi Perdana Menteri, kita tidak ikut walaupun Datuk Shafie ditawarkan timbalan Perdana Menteri. Karena kita ingin mempertahankan mandat pada ketika itu. Ditawarkan kita timbalan Perdana Menteri. Saya ditawarkan Menteri Kanan. Tapi kerana kita konsisten, kita bagi tahu apa? Kerana masa itu rakyat ingin melihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri selepas Tun Mahathir, maka kita konsisten kepada mandat itu. Tidak kita lari, tidak kita mengkhianati. Waimah sampai kita dijatuhkan di negeri Sabah kerana kita tidak mau lari daripada mandat yang diberikan oleh rakyat pada ketika itu, betulkah tidak? Jadi maknanya warisan adalah parti yang konsisten. Bukan soal pangkat, bukan soal tawar-menawar. Tapi kerana kita meletakkan suara dan mandat itu sebagai keutamaan kita, betulkah tidak? Nah, hari ini kita bercerita soal mandat di peringkat negeri. Tadi saya cerita, kita jelaskan dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam mesyuarat kita bagi tahu dia, Datuk Sri, di federal tidak ada masalah, warisan konsisten. Kami akan ingin melihat ya agar Yang Amat Berhormat boleh mengekalkan mandat ini at least dalam tempoh 5 tahun.
sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kerana itu yang rakyat Malaysia ingin lihat dahulu. Tapi dalam konteks di negeri Sabah, kita bagi tahu dia jelas. Tidak kita bohong, tidak kita main belakang. Kita bagi tahu Datuk Seri, di negeri Sabah, warisan tidak kisah menjadi pembangkang kerana kami ingin memastikan agar kuasa semak dan imbang perlu dilakukan di negeri Sabah.